باب المشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانه سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Babul qasmi wan nushuzi. Bab pada menyatakan qasm. Qasman makna pergiliran. Pergiliran bagi isteri-isteri. Itulah bagi mereka yang ada lebih daripada seorang isteri. Wan nushuzi makna derhaka isteri kepada suami. Huwa an-nushuz. Huwa an-nushuzu tu al-khuruju anit ta'ati. Maknanya keluar daripada ta'ah. Keluar daripada ta'ah kepada tok laki. Maknanya tak ta'ah lah. Tidak ikut permintaan suami pada perkara yang tidak bercanggah pada syarak. Adapun kalau pada perkara yang bercanggah dengan syarak, itu tak perlu ditaati, diikuti. Kerana ketaatan kepada makhluk itu ialah pada perkara yang tidak melibatkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Al-qasmu bi fatihil qafi. Al-qasmu itu ialah makru'un. Nama makru'un dibaca akan dia bi fatihil qaf, dengan patah qaf. Mana qas nau'anin. Jadi al-qasm dia bercara qasam dulu. Jadi qasam itu pergiliran itu nau'ani, ada dua nau'. Ada dua bagai. Khususun, satunya ialah khusus, wa umumun. Dan satu lagi ialah umum. Makna qasam tu makna ada khusus, ada umum. Fal khususu, cara khusus dulu. Fi sab'atin, ialah pada 7 masail, 7 masalah. Khusus ada 7 masalah. Ahaduha wa thaniha. Yang pertamanya sab'ah. Dan yang keduanya daripada 7 sab'ah. Fima law zuffat. Pada masalah kalau dikawinkan zuffat. Ilaih kepada zauj. Bikrun.
Jadi dikawinkan kepadanya kepada zauj itu akan bikir. Maknanya anak dara. Walau amatan, walau kanatil bikru itu ialah amatan. Sekalipun bikir itu ialah amah. Jadi fayakhussuha biiqamati sab'in indaha. Maka jadi khususlah oleh suami. Jadi khusus oleh suami dia akan bikir saat ni. Biiqamati sab'in makna bermukim 7 hari. Indaha di sisinya, di sisi al-bikir. Ini maksudnya dia sudah ada isteri dah. Jadi manakala dia tu dikawinkan, maksud dia berkahwin lah. Dikawinkan perempuan saat ni kepada zauj, itu makna zufat. Maka jadi tertentulah oleh zauj akan bikir itu biiqamati sab'in ayyam, dengan iqamah indaha di sisinya, di sisi amah saat itu selama 7 hari. Dia boleh bermain ay minal layali, ay ma'a ayyamiha. Maknanya dia naknya dia utamanya makna malam lah. Maknanya malam serta dengan hari-harinya. Bila qada'in lil baqiyati, tanpa qada bagi zaujatil baqiyat. Makna isteri-isteri hok tinggal lagi, makna hok lain. Tak ada kena qada. Tu. Au sayyibun, ataf kepada bikrun. Fima law zuffat ilaihi sayyibun. Ada masalah dikahwinkan, dikelaminkan akan isteri itu ilaih pada zauj sayyibun. Tu. Dikawinkan kepada zauj itu akan sayyibun. Ini akan bikir. Walau amatan, tak ada kira lah. Sekalipun sayyibun makna janda. Hujah. Janda. Walau amatan. Sekalipun sayyibun itu, walau kanati sayyibun itu amatan. Fabi thalathin. Yani biiqamati thalathi layalin. 3 hari sahaja. Kalau janda sakat 3 hari sahaja. Jadi fa bi salasin, limadha, kerana apa? Kata mana bikir 7 hari, sayyib makna 3 hari. Li khabar Ibn Hibban, kerana ada khabar Ibn Hibban. Sab'un lil bikri wa 3 lil sayyibi. 7 hari 7 hari bagi bikir, anak dara, dan 3 hari, 3 malam, mana 7 malam serta 7 hari. Dan wa 3 layal, 3 malam serta 3 hari lil sayyibi bagi janda. Itu makna perkataan yang soreh daripada Nabi begitu. Fa in zadaha as-sayyibu, jikalau menambah as-sayyibah, kalau menambahlah oleh zauj as-sayyibah, akan sayyib sani ila sab'in, dia waktu 7 juga dia menikah dengan janda. Dia waktu 7 juga. Jadi biikhtiariha, dengan pilihannya sayyib. Kata menambah oleh suami saat itu akan sayyib. Siapa 7 malam itu dengan pilihan sayyib. Maksudnya dia yang minta untuk lelaki dia. Qadaha ayis sab'a saat ni lil baqiyati. Nescaya kena qadalah suami akan dia ayis sab'a. Kena qada 7 saat itu bagi zaujah yang lain.
Qala wa yusannu takhyiruha baina thalathin bila qada'in wa sab'in bi qada'in. Dan disunatkan membuat pilihan, memberi pilih. Dia sayyib. Beri pilihan, yakni baina thalathin bila qada'in, di antara 3 malam tanpa qada', wa sab'in dan 7 malam bi qada'in. Makna 3 malam dengan tanpa qada' ataupun dia nak 7. Betul selepas berkahwin tu tapi kena qada' lah tu. Qala wal adadul mazkuru wajibun, bermula bilangan yang tersebut itu wajibun, maknanya kata 7 bagi bikir, 3 bagi janda itu adalah wajibun. Wajib. Jadi mana iqamah di sisi isteri yang baru dikahwini, iaitulah yang bikir, maksudnya yang ada isteri dah lah. Kalau tak ada isteri lagi, makna tak ada timbul lah isu ni. Ni isu qasam. Jadi wajibun ala zauji. Bilangan tersebut maknanya 7 malam bagi bikir, 3 malam bagi sayyib, itu wajib di atas suami. Litazula al-hashamatu, supaya jadi hilamlah oleh rasa malu. Rasa kekok malu bainahuma, di antara keduanya zaujaini ni. Untuk mengelakkan rasa malu. Wazida lil bikri, dan ditambah bagi bikir itu li'anna bakpo bikir 7 malam, sayyib 3 malam. Li'anna haya'aha, kerana malunya bikir, aktsaru, ialah terlebih banyak daripada orang panggil haya sayyib. Malu anak dara lebih banyak daripada malu sayyib. Sebab itulah makna satu-satunya masalah fiqh yang mana dibangsakan diam as-sukut itu lil qaul. Tu. Lain daripada tu tidak. Jadi kalau tanya nak minum kau nak berapa duk dia, itu bukan makna tanda setuju. Makna dia kena bertalafuz. Maknanya anak raya nak tu. Adapun anak dara ditanyakan oleh walinya, munak ke dak ke budak awal ni, dia senyap. Ada berapa-apa kak, sengaja lagi paling muka lagi masuk. Itu bermakna, itu makna as-sukut itu, dia kaedah fiqh kita, la yunsabu. Makna as-sukutu lil qaul. Tidak dibangsakan diam itu bagi perkataan. Malaikat masalah ni lah. Sebab apa? Sebab hasyamah. Malu. Sangat aib. Kalau ada anak dara, jamir gitulah. Jangan jamir sekarang. Jamir dulu kalau anak dara ditanya oleh wali dia, munak ke tak kepada budak jantan ni? Dia jawab, nak. Allah malunya, pok nak. Allah. Anak aku gelenyanya. Dia kata ni. Makna satu perkara yang sangat aib bagi anak dara sebab sifat malu tu sangat tinggi. Orang perempuan, dan memang Allah Ta'ala bubuh sifat malu, naluri sifat malu dalam diri orang perempuan lebih banyak daripada orang laki-laki. Sebab murah orang perempuan tu, dia agak lebih tinggi. Kalau kita orang laki-laki terketum derah, malu. Tapi kalau orang perempuan, tak ada gamuk lah, malu lebih pada berapa lagi. Maka dengan sebab tu, untuk nak jaga murah harga diri ni, Allah Ta'ala, kita manusia ni, Allah Ta'ala beri sifat malu. Sifat malu ni yang menghalang kita buat benda tak patut kita buat. Jadi bila dah hilang malu, tak ada apa lah. Fa'lam tastai fasna' ma syi'ta. Itu kalam yang diucapkan oleh semua para rasul. Dan dalam kenyataan yang lain, Nabi menyatakan al-haya'u, dalam suatu hadis Nabi menyebut bahasanya malu itu ada 60 syu'bah. Dan malu itu adalah satu syu'bah, satu caban. Tapi dalam hadis lain pula Nabi kata al-haya'u wal imanu qurina jami'an. Malu dan iman itu disertakan sekali. Seolah-olah malu dengan iman tu setaraf, satu level. Padahal tidak. Malu tu adalah furu' kepada iman.
Mana malu tu duduk di bawah iman. Bawah iman tu dia ada malu, takut saya. Tapi ketika Nabi berbicara al-haya'u wal imanu, seolah-olah satu level. Ayatnya bahasanya malu tu adalah bahagian yang besar di dalam iman. Qurina jami'an disertakan sekali. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Apabila diangkat salah satu, makna tak ada salah satu, maka yang satu lagi pun tak ada juga. Tak ada malu, tak ada iman. Tak ada iman, tak ada malu. Quran malu, Quran iman. Quran iman, Quran malu. Jadi zaman kita sekarang ni zaman orang pakat buah, cokeh buah habis dah sifat malu. Orang jadi tak malu belaka dah. Jadi akhirnya orang boleh buat apa saja dan boleh kata apa saja. Dan itu yang Nabi kata, fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Dah mu tak malu gak buatlah apa saja yang kamu nak buat ni. Itu sebenarnya larangan tapi ni. Orang lah ni kalau kita kata lagu tu, dia tak faham. Dia kau buatlah ni. Ini maksudnya anak dara dulu makna dia tak boleh kata no. Itu satu aib. Satu benda yang sangat aib. Kalau tahu ke keluarga hak laki-laki juga, Allah dia kata tak sah, tak jadi. Nah, itu makna satu benda yang sangat aib. Nah. Maka dengan sebab itu syarak menjadikan diam mereka itu yunsabu lil qaul. Dibansukan bagi perkataan. Maksud dia tu maksudnya yes, maknanya no. Sebab tidak molek sangat orang perempuan maknanya anak dara tu mengatakan yo. Dalam bab menyetujui makna pinangan. Orang panggil orang laki-laki. Jadi bapa bikir 7 malam, sayyib 3 malam. Kerana orang panggil haya li'anna haya'aha akthar. Kerana malu anak dara lebih banyak daripada malu sayyib. Wa yajibu muwalatu ma dzukira. Dan wajiblah muwalat berturut-turut barang yang disebut, maknanya adat sana, adat bilangan. 7 malam saat itu berturut-turut. 3 malam itu makna berturut-turut. Tu. Itu wajib begitu. Sebab apa? Li'annal hashmata, kerana malu itu la tazulu bil mufarraqi. Kerana malu itu tidak akan jadi hilang dengan mufarraq yang dicerai-ceraikan. Tu. Maksudnya orang panggil bermalam padanya makna 2 malam. Lepas tu, 2 malam tu malu tak hilang lagi. Malu tu masuk malu dalam bab nak melakon sebab orang jamai dulu. Orang jamai dulu ada penemeh nah. Duk luar bilik ni, orang jamai dulu ni. Tu. Jadi maknanya moga hak perempuannya tak biasa lagi berjumpa dengan yang laki-laki, malu ni. Dan sifat malu itulah yang menjadikan apa dia sangat indah, percintaan ning tawa dah perasaan, duk bergawe lama dah. Duk bercokek, duk bercueh berapa, tak tahulah lebih pada tu gak ni. Jadi tak ada orang panggil perasaan indah tu tak ada lah. Permulaan perkahwinan malam pertama ke malam kedua ke malam ketiga tak ada tak ada kejadian-kejadian. Dia benda ni kita akan ungkit balik dengan pasangan kita. Nak anak tak ada dah pakak gini. Duduk mana patu waktu bik salah satu waktu bik cerita lama. Masa mula-mula dulu ni. Suka kita dengar ni. Cara kita bercinta dulu. Moga kita tak biasa lagi. Sekap menikah tu baru berjumpa ni. Tu. Jadi ni. Bani nak boleh. Orang-orang jamiat nak boleh hilang malu tu. Ambil masuk. Anak dara lebih lagi. Ya, sebab tu 7 malam. Ni kalau mufarraq 2 malam. Bermukibat tu. Dia gili dengan orang lain pula. Gili. Mari malam yang kelima pula. Jadi seboleh tak hilang malu lagi ni. Dia makna 7 malam. 7 malam tu lama lah masuk tu. Seminggu. Dia bergaul dengan keadaan mula-mula malu. Lama-lama dia jadi ni. Itu hikmah dia. Jadi, istilah makna muwalat. Sebab tu mana wajib muwalat. Jadi, makna li'anna al-hashmata la tazul bil mufarraqi. Falau farraqahu. Maka kalau zauj ni dia tafriqkan akan ma dzukira, yani al-adat. Dia buat 2 malam 3 malam lam yuhsab, tidak dikira. Maksudnya
wasta'nafa, kena mula semula. Jadi dia kena mula semula. Lepas tu wa qada al-mufarraqu. Dia kena qada lah, zauj ni dia kena qada al-adadul mufarraqu. Bilangan hari malam yang dicerai itu lil baqiyat, bagi isteri-isteri ni, lil zaujatil baqiyat. Dia kena qada lah. Maksudnya dia kena istinah semula, makna buat mula semula 7 malam tu, tapi dia kena qada dah kepada baqiyat. Tu. Sebab itu taksir daripada dia. Sebab itu maknanya adalah wajib. Wajib al-adad al-mazkur itu makna wajib. Wa qada al-mufarraqa lil baqiyati. Al-mufarraqa al-adad al-mufarraqa lil baqiyat walau zada al-bikra ala sab'i. Kalau menambah oleh zauj akan bikir tu di atas 7 malam. Dia tambah 8 malam, 9 malam. Awi sayyiba ala salas. Sayyib janda 3 malam aja. Dia tambah buat 4 malam ke 5 malam. Bi ghairi ikhtiyari min as-sayyibi. Awi sayyiba ala salas. Tanpa pilihan daripada sayyib. Bukan sayyib nak ni tambah tu. Suami yang nak. Qada zaida lil baqiyat. Nescaya kena qada oleh zauj yang lebih saat itu. Mana malam yang keempat, yang kelima tu bagi yang baqiyat. Bagi yang lain. Itu maknanya apa nama yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama dengan yang kedua. Wasalisuha, yang ketiganya sab', 7 masail. Tak di 7 tu 7 malam, ni 7 lain ni. 7 huk masail tadi. Huk masalah ke dia? Maknanya qasam itu dia ada umum khusus. Yang khusus itu dia ada 7 masail. Ada 7 masalah. Situlah kalau sebab malam kita ambil masa dia kena qada lah ni. Kita nak qada. Qada matalah. Semalam kita curi masa matalah tu banyak. Jadi kita qada. Ini dia panggil qada ni. Qada maknanya kita ambil sikitlah malam untuk tahrir. Qala wasalisuha.